Assalamualaikum guys, bersama saya lagi Nazim, penjual kereta Recon. Okey, hari ni kita nak buat review sedikit tentang FL5 yang ada dekat showroom saya. Guys, ni dia satu unit FL5 color putih. Kereta ni dah kena booking sebenarnya, tapi jangan risau, kita banyak lagi unit FL5 yang ada, yang ready. Kita ada warna putih, warna hitam, warna nando grey, warna merah, warna biru. Okey, yang ni kereta yang putih ni kita review dulu. Alright, kereta ni datang dengan full bucket seat color merah guys. Tengok, korang boleh tengok dekat sini Type R guys. Okey. Ni nombor dia, nombor siri dia. 2604. Nampak? Alright. Kereta memang cun, memang cantik. Sekarang memang ramai yang mencari FL5. Orang kalau nak tahu, color putih ni dah pun sold. Okey. Tunggu nak pergi ke Puspakom sahaja. Alright. Kita review color biru pula. Okey, ni. Ini color biru tahun 2024 guys. Mileage dia, jom kita tengok mileage dia baru berapa guys. Kita semua original tak ada nak eja-eja, nampak? Baru 2702 km sahaja. Alright. Sama. Beza dia hanya color sahaja. Okey. Kalau korang diberi pilihan, korang nak pilih yang mana? Yang color biru atau putih? Sekejap lagi kita review yang color merah tu. Korang pilih putih, biru ataupun merah. Okey. Tapi saya memang berminat dengan color biru ni lah. Saya memang suka kereta color biru guys. Tak sangka pula FL5 ni keluar color biru. Memang cun, memang cantik guys. Nampak? Dia punya design. Okey. Dia design memang smart lah. Sekarang memang ramai mencari. Harga dia sekarang dah bawah 310, 320 dah boleh dapat. Bawah 300 pun ada juga. Macam color putih ni, orang dah boleh dapat bawah 300 color putih ni. Color hitam pun dah bawah 300. Color grey pun tak silap saya dah bawah 300 yang tahun 2022. Kereta macam biasalah, kita tak buat apa-apa lagi, hanya cuci sahaja. Sebelum deliver baru kita akan buat interior luar dan dalam. Kita akan polish, touch up apa semua. Kalau nak touch up, kebiasaannya customer yang ambil FL5 ni, dia orang tak akan touch up lah. Dia orang akan stay dengan color original dia. Sebab sayang color original biasalah, abang-abang Honda mesti tahu punya. Sebab apa color dia orang takkan tukar. Dia orang ada jawapan dia. Okey. Jom kita review color merah pula. Okey, ni dia. Ini color merah Ini adalah color merah. Color merah biasalah, harga paling mahal color merah lah. Saya pun tak ada jawapan kenapa color merah ni harga dia sangat tinggi. Setahu saya yang color merah ni susah nak dapat dah. Susah nak dapat dekat sana color merah ni. Ni. Harga dia anggaran dalam 315 macam tu kereta ni. Tahun 2024. InsyaAllah kejap lagi ada customer saya nak review kereta ni. Mudah-mudahan jadilah. Kereta cantik Kereta memang cantik. Macam tak pernah pakai guys. Memang cun. Nampak? Okey. FL5 kita akan bagi warranty selama 8 tahun, unlimited mileage dan juga open workshop. Korang boleh servis dekat mana-mana saja. Janji bengkel yang korang servis tu berdaftar, ada SSM bukannya korang servis dekat bengkel bawah pokok yang tak ada SSM. Yang tu kita tak boleh. Korang boleh unlimited claim dan banyak part-part yang kita cover Kalau korang berminat dengan unit FL5 ni,
putih, merah, biru dan ada hitam dan ada Nando Grey. Korang boleh terus roger saya di 0195682692. Showroom saya macam biasa di Bandar Baru Bangi, Section 10. Korang boleh terus roger saya guys. Tak ada masalah. Set appointment 1 hari awal, datang tengok kereta. Booking 500. Loan reject, full refund, tak ada masalah. Booking ni untuk lock kereta daripada customer lain dan lepas tu kita akan terus submit loan. Korang boleh tunggu kereta. Bila loan dah approve, kita akan bayar cukai. Lepas tu kita akan siapkan kereta semua, baru kita akan register. Kalau korang ada nombor, korang boleh masuk nombor korang. Kalau tak ada, kita pakai nombor plate running sahaja guys. Alright. Putih ni memang cantik. Apa pun, terima kasih yang mana support saya. Assalamualaikum guys. Bye bye.